Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsikan resipi sambal ayam gepuk yang mudah dan sangat sedap. Sesuai dibuat awal-awal untuk bulan puasa supaya memudahkan kerja kita nanti. Sambal ni boleh dimakan dengan ayam gepuk ataupun juga dengan ayam goreng biasa ataupun dengan ikan. Sangat mudah. Kita boleh masak ekstra lebih, lepas tu kita boleh simpan sebagai stok. Kalau makan dengan nasi, dengan ayam goreng pun boleh. Kalau telur goreng pun boleh. Memang sedap. So, hari ni kuantitinya agak banyak saya buat sebab saya nak simpan dalam Tupperware, kita freezerkan atau simpan cara biasa. Bila kita nak makan nanti senang keluarkan dan terus panaskan sahaja. Mungkin ada yang tertanya kenapa masak pula. Biasanya letak air minyak panas sahaja. Tapi tujuan saya masak supaya untuk hilangkan rasa pedas, untuk yang sensitif sakit perut kan. Dan memudahkan kita untuk buat stok simpanan. Jadi bila dah simpan macam ni nak masak senang sahaja. Okey, kita lihat bahan-bahannya. Kita perlukan lada merah. Agak banyak lah ya lada merah. Lepas tu cili padi merah dan sedikit cili padi hijau. Boleh gandakan banyak lah ya. Nanti saya dah tulis bawah description. Bawang besar perlu lebih. Kalau nak bawang kecil, bawang merah pun boleh. Bawang putih kita perlukan. Kita perlukan gajus. Semua bahan-bahan ni kita akan kisar. Kalau ada pengisar yang kering boleh gunakan, tapi pengisar kering saya dah rosak. Jadi saya gunakan pengisar biasa sahaja. Saya masukkan lada merah dan cili api dahulu. Tambah sedikit air dan kisar dahululah ya. Kalau boleh jangan kisar sangat halus lah, sederhana lah ya. Panaskan minyak, saya pakai minyak ayam goreng. Sebab ada perasa di situ dan minyak kena lebihkan ya. Untuk buat sambal ni perlukan minyak lebih sikit lah ya. Dan masukkan bahan-bahan kisar tadi, cili-cili tadi. Lepas tu kita blend bawang-bawang tadi. Bawang kecil ke bawang merah ke tu kan. Bawang besar, bawang putih tu kita blend sekali. Kita masukkan dan biarkan dia masak. Dah mula meletup-letup sebab kita letak air tadi sikit kan. So kita kawal lah sekejap. Bagi periuk kita ni tutup supaya dapur kita tak kotor kan. Kejap tu kita antara masa tu kita gaul-gaul lah sekejap ya. Gaul dia sampai agak pekat sedikit. Sambil tu kita bolehlah masukkan bahan-bahan lain. Kita masukkan garam secukup rasa dan juga sedikit gula. Saya pakai gula nisan. Tak payahlah letak banyak-banyak sangat ya. Gula perlukan sedikit sahaja. Kita masak bersama-sama dengan bahan kisar kita ni. Masak sampai dia pecah minyak. Sementara tu kita bolehlah kisarkan gajus kita tadi. Gajus pun boleh letak sedikit air kisar, atau kalau ada blender kering tu kita kisar pakai blender kering. Dan kita masukkan sekali lah ya. Teruskan gaul dan masak. Biarkan dengan api yang kecil lah ya. Sebab dia dah mula pekat, kering, ada minyak tu dia akan pecah minyak sampai dia cantik pecah minyak dia lah kita masak ya. Saya tak letak serbuk perasa, tapi kalau perempuan rasa nak letak, bolehlah tambahkan waktu ni lah ya serbuk perasa. Pati cube ke, sebab saya gunakan minyak ayam tadi, lebihan goreng ayam dah ada perasa. Sekarang kita masukkan bahan utama dia. Minyak bijan. Ini paling penting lah ya. Kita masukkan minyak bijan. Inilah rahsia kedai-kedai yang top tu lah ya. Minyak bijan akan bagi dia satu rasa yang unik, sedap untuk sambal gepuk kita ni. Betul-betul rasa macam kita beli tu. Sekarang bolehlah kita rasa cuit sikit. Rasalah dia punya garam tu cukup tak, manis dia ikut tekak masing-masing kan. Bila dah naik minyak macam ni, dah pecah minyak, dah rasa dah cukup sempurna, bolehlah kita matikan api, kita sejukkan dia, barulah kita isikan dalam bekas untuk kita simpan sebagai stok. Memudahkan kerja kita. Balik kerja kalau rasa tak sempat nak masak tu, capai satu, panaskan, goreng ikan ke, telur pun boleh, potong-potong ulam sikit pun dah boleh makan, sedap sangat.
So, puan-puan boleh cuba buat sambal ayam gepuk style dapur Ami ini. Cara mudah tapi tetap sedap. Jangan lupa share dan like. Assalamualaikum.